Assalamualaikum. Bertemu lagi kita ya bersama Cik Ani. Dah puas kita berpusing. Hari ni Cik Ani nak share lah cara Cik Ani buat bau sambal ataupun burger Malaysia. Ni kita ada tepung roti sebanyak 2 cawan. Ataupun tepung biasa pun boleh ya kalau tak ada tepung roti. Ni 2 cawan. Ataupun beratnya 250 gram. 1 sudu kecil garam. Gula halus ataupun gula kastar. Lepas tu kita gaulkan dia. Masukkan ibu roti. 1 sudu besar. Kita masukkan sebiji telur. Ini adalah pelembut roti ya. 1 sudu kecil. Okey, kita godek-godekkan dia. Kita kacau. Okey, kita masukkan susu full cream sebanyak 130 ml. Sambil-sambil tu kita godak. Bagi dia rasa lemak. Okey, ni. Okey, kita tambahkan air sebanyak, ni air suam ya. Ni air suam sebanyak 60 ml. Jangan tuang semua. Okey, bila adunan kita macam ni. Nampak ni. Dia dah sebati. Air saya hanya ngambil sebanyak 2 sudu besar ya daripada 60 ml ni. Ni dia margarin. Lebih kurang 1 sudu besar. Okey, bila sebati macam ni nampak ni, dia ada licin. Kita perap dia selama setengah jam. Setelah setengah jam, tengok adunan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia naik elok. Nampak ni. Okey. Keluarkan angin dia dulu. Nampak ni. Kalih-kalihkan dia macam ni. Kita potong. Ikutlah nak saiz banyak mana ya. Banyak mana kita nak saiz. Ikutlah saiz macam mana kita nak. Nampak ni. Bulat-bulatkan dia. Macam ni. Letakkan tepung atas ni supaya adunan kita tak melekat. Senang nanti kita nak angkat dia. Okey, dah siap kita buat macam ni. Sekarang kita tunggu adunan kita ni naik ya, lebih kurang 20 minit. Sekarang cukup masa dia untuk kita goreng. Nampak ni dia dah cukup masa dia ya, dia naik macam ni. Kita goreng jangan masukkan terlalu banyak dalam kuali ya. Cukup macam ni, cukup untuk 3 atau 4 biji sahaja. Minyak dah cukup panas. Tapi masih banyak ruang kan. Kita masukkan lagi sebiji. Cukup. Api kecil sahaja. Kita tak nak nanti dalam dia tak masak. Ini jangan kita banyak terbalik-terbalikkan ya. Kita tengok bahagian tepi ni nampak garing, baru kita kalihkan. Okey, sekarang boleh kita kalihkan. Macam ni. Nampak bawah dia garing macam tu. Okey, dah masak. Tengok tu kiri kanan macam ni. Dah masak, bolehlah kita angkat. Okey, dah pun siap kita goreng. Sekarang kita potong timun untuk kita letakkan ke dalam roti kita ni. Tahu tak sebab apa orang dulu suka buat macam ni? Konon-kononnya nak buang pahit. Konon-kononnya tu orang dulu buang getah dia. Kita tak mau tebal, kita nak nipis sahaja.
Macam ni. Jangan tebal sangat. Jadi kita potong tengah-tengah ni, jangan sampai putus. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni. Ya, dia tak putus. Okey, ni sekarang kita nak bubuh sambal dia pula. Ni sambalnya. Okey, nak tahu cara kita buat sambal ni, saksikan video yang kedua. Okey? Ni kita buka sini. Bagi dia rasa keseluruhan. Okey, nampak ni. Bagi dia resap sambal. Dan kita masukkan timun ke dalam ni. Tembus sikit lagi sambal dia. Sini. Okey, dah pun siap ya. Ni dia paus sambal ataupun burger Malaysia kita. Ni dia. Selamat mencuba. Okey.